Hey, what's up guys? Welcome to the final part of our trip to Batam. First thing first, kami check out dari Hotel Kawijaya dan terus ke kedai souvenir bersebelahannya. Di sini, terdapat banyak pilihan cenderahati yang korang boleh beli untuk keluarga dan kawan-kawan sebelum pulang ke Malaysia. Misi seterusnya, kami terus menuju ke Lapis Berendam, kedai yang menjual oleh-oleh Kota Batam yang terkenal. Di sini, kami sekali lagi membeli kek lapis Batam untuk mengisi stok kami di rumah. Ada pelbagai flavor kek lapis di sini so korang takkan bosan. Macam biasa, kami kembali lagi makan nasi padang kali ini di restoran Salero Basamo. Rasa-rasanya nasi padang takkan pernah mengecewakan kami sepanjang di Batam ni. Pendapat saya, rendang daging dia sedap gila sebab daging dia tender dan rasanya betul-betul kau-kau. Sebelum bergerak ke Port Fairy, kami singgah ke Batam Zoo Paradise. Walaupun bukan zoo yang besar, ada banyak haiwan yang unik di sini. Antaranya ialah alpaka, owl, helang, ferret, marmoset dan yang paling viral, kapibara pun ada. Seronok dapat tengok pelbagai jenis haiwan eksotik ini secara dekat. Kebanyakan binatang-binatang di sini sangat jinak dan kita boleh usap mereka ataupun pegang mereka dengan gentle. Tempat yang menarik untuk korang pergi sebelum pulang ke Malaysia. Time to say goodbye Batam. Kami menuju ke Gold Coast untuk menaiki feri terakhir pulang ke Johor. Pemandangannya yang menenangkan buat kita reflect kembali ke semua memori manis yang dicipta sepanjang trip ini. Akhirnya kami tiba di Berjaya Waterfront sekali lagi bersedia untuk pulang ke rumah dan rehat. Jadi itu sahaja episod untuk series ini. Thank you guys for watching. Ingat cuti, ingat ADS Travel.